Okey, untuk part yang terakhir, penyelesaian masalah persamaan trigo. Jadi kat sini, kita tengok contoh 29. Cari nilai X yang tercakum di antara 0 dengan 360 darjah yang memuaskan persamaan berikut. Okey. Kat sini awak tengok, kita tengok A sin 2X tambah cos X sama dengan 0. So, ingat balik identiti asas. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi, sin 2X adalah 2 sin X cos X tambah nampak tak? Sin X adalah 2 sin X cos X tambah cos X sama dengan 0. Sini awak kena fakturkan. Cos X kat luar 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. So kat sini macam kuadratik tu, ingat tak? So kat sini dia akan jadi cos X sama dengan 0. 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Okey, apabila cos X sama dengan 0, X adalah 90 darjah dan 270 darjah. Okey, untuk yang kedua, ini. Okey, yang kedua ni, sin X sama dengan negatif 1/2. Okey, jadi kat sini, sudut rujukan. Kena ambil sudut rujukan. Sudut rujukan adalah bila kita shiftkan 1/2, negatif tu tak payah. Awak shiftkan 1/2, kita akan dapat sudut rujukan dia 30 darjah. Okey, sekarang bila ada negatif ini, bermaksud awak, kena buat ini. Okey. Yang ni ada sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga, dan keempat. Ingat lagi sukuan tu. S, S, T, K. Semua positif. Sin je positif. Tan positif. Cos positif. Itu dia SSTK. Kalau awak ingat lagi. Okey. Sudut rujukan kata dekat sini. Okey. Ni 30 darjah. Tapi sin dia bagi tahu negatif. Sin negatif hanya ada dekat sukuan ketiga dan sukuan keempat. Nampak? Okey. Jadi bila sukuan ketiga, ini kena ingat balik yang matematik pada kan. Okey, bila sukuan ketiga kat sini, sudut dia adalah sini 30 darjah. Dari sini sampai sini. Maksudnya 180 tambah 30 darjah. So dapat 210 darjah. Okey, itu untuk yang tu. Okey, yang lagi satu belah sini. Belah sukuan keempat dia jadi macam ni. Dia pusing sampai sini je. Bermaksud X sama dengan 360 darjah tolak 30 darjah dapat 330 darjah. Sebab dia berada sukuan keempat. Maka jawapan dia kita ambil ini dan ini. Nampak? Okey, jadi X adalah, maka jawapan akhir ya. Maka buat susun. X sama dengan mana yang paling kecil? 90 darjah. 210 darjah. 270 darjah. Dan 330 darjah. Selesai. Okey. Okey, jelas? Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. 2 cos 2x. Okey, kita salin balik soalan dia. 2 cos 2x tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Okey, jadi bila ada 2x, kita ingat mesti ada ni sudut apa? Berganda kan? Jadi awak ingat balik. Cos 2a sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2a. So ganti nilai. 2 1 tolak 2 sin kuasa 2a. Tolak 13 sin x. Kat sini x mesti x. Tambah 10 sama dengan 0. Sebab apa nak tukar jadi yang ada sin? Sebab sini sin. Okey, kita samakan. So, dah nak masuk 2 tolak 4. Sin kuasa 2x tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan 0. Okey, negatif 4 sin kuasa 2x tolak 13 sin x. 2 tambah 10 tambah 12 sama dengan 0. Positifkan dia, kita akan dapat 4 sin kuasa 2x tambah 13 sin x tolak 12 sama dengan 0. Okey, dekat sini kita anggap dia, buat kat tepi, kita anggap dia sebagai okey, sin
X adalah A. Okay, jadi kat sini awak buat 4A kuasa 2 tambah 13A tolak 12 sama dengan kosong. So awak nampak kuadratik kan? Bila awak nampak kuadratik, awak buatlah pemfaktoran itu. Okay, bila awak faktorkan, awak dapat A sama dengan 3/4, A sama dengan negatif 4. Jadi kat dalam ni dia adalah 4A tolak 3. Sini dapat A tambah 4. Ingat itu je. Okay, jadi kemudian baru kita ganti kat sini. 4A ni adalah sin X tolak 3. A ni sin X tambah 4 sama dengan kosong. Nampak? Dia jadi pemfaktoran tu. Okay, lepas tu sin X sama dengan 3/4. Satu lagi, sin X sama dengan negatif 4. So, sin X sama dengan negatif 4, kita abaikan. Sebab nilai sin adalah di antara 0 sampai 1 sahaja. Jadi, yang tu kita abaikan. Okay, next. Okay, proceed dekat sini. Sin X sama dengan 3/4. Jadi, sudut rujukan, awak shift sin, awak akan dapat berapa ya? Okey, 48.59 darjah. Atau awak shift sin, awak akan dapat tu. Okey. Lepas tu, dia bila sin positif, awak tengok sin dia positif kan? Dia berada dekat sukuan pertama dengan sukuan kedua. Sin positif. So, kat sini dia punya segitiga tu. Okey, kat sini dia punya segitiga tu. Nampak tak? Dah pernah belajar kan? Okey. Sudut dia kat sini, 48.59. Jadi, sudut yang pertama kita dah ada. So, X sama dengan 48.59 darjah. Itu proceed. Sudut kedua adalah kat sini. Tapi, kita ambil dari sini sampai sini. So, nak dapat sudut kedua, 180 tolak 48.59 darjah. Dia pening sikit. So, kita dapat 131.41 darjah. Jadi, jawapan akhir, yang ni kena ambil. Satu lagi nilai X adalah 131.41 darjah. Okey, selesai.